Pengalaman pertama menjejakkan kaki ke negeri Perlis menjadi memori paling berharga buat 30 anak asnaf dari wilayah Persekutuan. Mereka yang menyertai program Hijrah Prihatin Bangkit Asnaf 2026 Jelajah Perlis tidak dapat menyembunyikan keterujaan selepas berpeluang melawati pelbagai destinasi menarik di negeri Indra Kayangan itu. Bagi Nur Auni Akilah Amrul Muhadi, peluang yang dianjurkan bersama TV Al-Hijrah dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib ini merupakan pengalaman terindah buat dirinya. Dapat kawan baru, lepas tu dapat pergi tempat yang menarik dan selama ni tak pernah pergi Perlis. Mewarna batik, lepas tu menjelajahi Gua Kelam. Sepanjang rangka lawatan 3 hari itu, peserta didedahkan dengan sejarah Gua Kelam, keunikan rumah cermin, hab beli belah padang besar serta kunjungan ke Muzium Kota Kayang selain berpeluang merasai sendiri aktiviti mencanting batik. Nada keterujaan sama turut dikongsi Muhammad Eli Adlin yang berharap program murni ini dapat diteruskan lagi pada masa depan bagi memberi peluang kepada golongan kurang berkemampuan sepertinya. Dapat berpengalaman tentang negeri Perlis. Dapat jumpa kawan baru. Boleh masuk Gua Kelam. Terima kasih TV Al-Hijrah. Sementara itu, program ini turut menjadi medium penghargaan buat guru yang komited mendidik golongan asnaf ini. Kita juga ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang memilih pelajar-pelajar yang sangat-sangat pada saya hebat dan istimewa dan punya masa depan yang cerah dengan karakter yang mereka ada, dengan disiplin yang mereka ada, kerjasama yang mereka berikan sangat-sangat luar biasa sepanjang berada di Perlis ni. Program Hijrah Prihatin Bangkit Asnaf ini diakhiri dengan majlis penyampaian sumbangan beg sekolah dan sijil penyertaan yang menjadi pembakar semangat untuk terus cemerlang dalam pelajaran. Terima kasih TV Al-Hijrah Mawib Hijrah Prihatin Bangkit.